Mengintai itu dosa dengan Allah ke dengan manusia? Hitam dia. Hitam kambing kecing. Aurat orang. Aurat dia hitam dia. Ada benda yang haram. Kadang-kadang bukan aurat. Pendengaran pun dia dah haram intai. Contoh, laki bini berbual dalam rumah. Kita pergi dengar kat tikar. Haram. Bukan hitam dia. Dengar hitam dengar. Tak boleh dah. Nampak? Kalau bermaksud sini intai aurat, kena faham. Aurat tu apa makna? Ma yahrumu nadruhu. Anggota badan yang haram kita tengok. Tengok haram, intai lagi lah. Faham? Jadi maksudnya orang yang mengintai, orang yang melihat benda yang haram. Nah, kalau nak intai, intai yang halal. Okey? Intai yang halal. Ada bini tak? Ada. Orang puan mu suka tengok bagian mana? Jangan bohong dalam masjid. Bagian mana? Semua dah dah keempat-empat dia. Dada, punggung, peha. Macam orang makan nasi goreng ya. Punggung. Biarlah. Orang lain pun lebih kurang tu juga tau. Bagi tengok punggung dah. Duduk depan tu kuliah. Bagi tengok punggung. Jadi bagi tengok punggung, ita lah. Pagi petang tidak haram. Ita halal. Ita halal. Bukan kata muda gini. Hak tua pun boleh tengok. Bila dah nikah, tidaklah dia ada hukum aurat. Belum nikah, haram tengok peha, haram tengok perut, haram tengok dada, haram tengok tekuk, haram tengok siku, haram tengok kaki. Betul tak? Lepas nikah, tak ada aurat. Laki bini, tak ada aurat. Ujung rambut, sampai ujung kaki. Depan belakang set mirror bumper, boleh berlaku. Faham? Jadi Nabi kata kalau mu jumpa perempuan di jalanan, fa'ak jabatka. Perempuan itu cantik menghairankan kamu. Faham? Fa'ak jabatka. Wow. Faham? Pulanglah ke rumahmu. Betul tak? Yang di rumah itu halal. Maksudnya isteri. Tapi kita pelik. Dah tua tak tengok. Masuk 60 dah tengok. Nah, padahal sampai mati ingat ni orang tua-tua ni. Balik tengok. Okey? Ayah long 77. Bini mak long 76. Nampak? Balik ke kamu. Tak tahu ya lagi boleh mau. Aku dah tengok lama dah tengok. Mak long pun buka kain. Mak long meninggal dunia ayah long dah. Boleh katik 7 hari. Halal ke haram? Apa nak kau tu? Lah gambar tu haram. Muita orang di mall tu haram. Halal. Nampak? Kalau puas tengok biar jadi ada 2 punggung rumah.